Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Pengajaran aku suara tak dengar. Okey, so hujan lebat tu. Hujan lebat. Dengar tak? Hujan lebat. Hujan macam dah nak berhenti. Okey. Sudah marinate dia. Sekejap lagi kita akan bakar kat situ. Kita akan bakar ubat. Besok kita nak bakar lemang dekat situ. Hopefully tak hujan. Kalau si cakap macam ni, awak dengar tak? Hujan ramai. Nanti kurus. Mana ada kurus no? Mana ada kurus. Hujan. Hujan. Ya ke? Alhamdulillah. Thank you. Allah. Kuning dah tangan saya. Cuba ni tak suka macam ni lah tangan kuning. Habis tangan. Lebat hujan. Okey, kita akan bakar. Dekat sini. Bakar ayam. Ayam nasi mandi. Kita tak masuk dalam oven, tapi kita akan bakar dia. Ini arang. Nasi dia saya akan masak dan saya akan letakkan arang juga. Kita bakar arang kat dalam bagi nasi tu wangi. Best, syok. Memang best. Apa tu? Cantik pilih ambillah. Dah tua, no? Halo, yang ini Zalia, yang ini Zalia. Yang ini rendam, kalau tidak dia layu. Rendam dengan air. Tu. Mambang tanah, mambang api, mambang air. Dah keluar ni. Mambang sangat. Halo, rendam ni kejap long. Jatuh kan? Apa tu? Kat mana saya dekat kampung? Dekat kampung Kuala Pari. Ilio. Ipoh. Melembu. Ya. Hujan no. Si cuba cakap kuat yang si mampu. Asal Bukit Tinggi, Sumatera. Ketuk-ketuk Ramadan dah tak ada nok, ada hempuk-hempuk Ramadan. Alhamdulillah. Ya, bersama dengan anak menantu Beatrice Valera Citra yang selalu minta diri dihempuk oleh saya. Perangai kan perangai? Dia rendam kan?
rendam, rendam. Sebab aunty tak nak dia layu. Sebab tadi panas. Mungkin just tambah lagi air. Alung putih-putih alung. Sebab batang dia dah layu sangat dah tu. Buruk dah tu. Mana yang alung baru beli tu Yang ini pun cuci. Yang ni ketumbar ni boleh cuci. Tadi kan alung ada beli lagi. Okay guys. Besok hopefully petang tak hujan lah. Sebab si nak bakar lemang. Apa dia sayang? Sugar? Mana sugar ni? Oh ni. Besok nak bakar lemang. Besok nak merendang. Ya. Elisha ada. Elisha dekat Manjung. Dia on the way balik. Dia ada kerja sikit dekat Manjung. So, si nak siapkan barang-barang untuk masak nasi. Dah Zalia, kalau kamu sudah, kamu siapin barang-barang untuk nasi ya. Iris bawang besar. Iris bawang besar, daun itu, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga. Dengan pepper. Pepper. Untuk sis buat nasi dia, nasi mandi. Along, ada ni Along. Ada minyak sapi. Tak ada, tak apa. Tak payah. Tak ada minyak sapi pun tak apa. Sebab kita minyak sapi tu tak penting sebenarnya. Nanti bagi Along lah resepi letak minyak sapi sikit. Kau tak beli tu? Kena lah. Ada orang suruh kenalkan yang belakang ni. Inilah mambang tanah. Kalau korang nak kenal dengan mambang api ada. Dekat kampung ni ada mambang api, mambang air, mambang tanah. Ini mambang tanah. Halo. Mambang tanah, mambang api, mambang angin, mambang apa lagi? Entahlah. Tu dia. Dulu. Dia ni kira macam kita punya kat kampung ni kira macam kita punya helper lah. Nama dia Yek. Dia helper yang bantu-bantu kakak Ipoh si niaga. Kan kakak Ipoh si niaga dekat depan kubur, dekat simpang dekat depan kubur kampung Kuala Pari Hilir. Jadi dia tolong-tolong kakak Ipoh sis lah mengantor, ambil barang, gitu lah semua. Yang ni tak nak batang Tak payah, batang tu boleh tapi alung macam tu. Ya. Ketumbar tu cuci. Nanti di belah dia terus Dihiris. Nasinya dihiris. Kamu ambil lebih kurang dalam 5 biji lebih kot. Saya nak masak 15 pot. cukup tak lima? Cuba. 15 pot Kakak Ipoh suruh buat 15 pot. Guna daun ni juga. Bay. Bi, ni tak boleh buka ini. Tak, bukan, saya tak mau. Saya mau dia seketul. Saya mau dia biji-biji. Saya tak mau dia crush. Sini raya besok tengok anak bulan tak bisa kan? Degil. Aku dah cakap. Orang gaji sini degil. Aku dah cakap tak boleh. Ya macam tu potong. Lada hitam campur lada putih tak apalah, minta kau lah kat situ. Dah. Bunga lawang. Apa tu? Cuci dia punya akar tu tadi. Bawang hiris. Bawang besar saja. Cili kering. Cili kering tu jangan dipotong apa. Saya nak satu-satu. Ya, cili. Ni ada cili kering.
Kering. Ya. Dia panggil kita lah. Nana lah. Tadi dia marah. Yes. Yes, baby. You call Nana, ha? Baik, Alhamdulillah. Serai jangan di blend pula. Serai nak di blend untuk apa no? Masak nasi nasi mandi tak pakai serai. Terima kasih. Skin orang tua no. Alhamdulillah. Ya, thank you. Ya. Tak apa, jangan risau Zalia. Kenduri tak kenduri. Hari ni kita berbuka puasa beramai-ramai dengan adik-beradik Tok Sidang. So setiap tahun kalau sis balik kampung, ini memang kerja sis. Sebab tu sis akan balik. Oh, aku rasa macam aku pakai inai pula lagi. Setiap tahun kalau sis balik ke kampung, memang sis ni dipertanggungjawabkan untuk fikir menu. Sis akan jadi macam head chef lah no. Tiba tu. Apa? Jadi mando. Mando. Awak mando. Mando. Orang Perak kata mando. So, saya akan plan menu apa nak masak hari ni, besok, menu raya. And saya akan susun siapa buat apa, anak-anak buah turun. Siapa yang turun nak makan je memang kena jerit. Engkau ni tahu nak makan je kan, tak tolong aunty langsung. Macam tu marah. Kau kenapa ni? Dah tahu nak raya, tolong aunty sikit, bakar lemang. Ni dah pukul 3, pukul 4 tak bangun tidur lagi. Pukul 3, pukul 4 petang tak bangun tidur lagi, Atta. Lu nak kahwin pula? Nak kahwin pula tu. Lepas tu tak bangun tidur. Atta macam mana? Macam mana menjadi ketua keluarga? Aku nak kahwin je. Tahu nak kahwin je. Tak boleh saya tekak. Rumah Atta awak puasa. Ye, cepat lah ye. Udah. Lama no mengipahnya. Tidak, ni hadiah no. Lihat no katanya. Arang tu. Macam tu lah nok. Ya. Biasalah kita kalau berjerit tekak kita kering. Berapa bilik kat rumah ni? Banyak ke si masak? Untuk 4 keluarga koma. Nasi kakak Ipoh suruh masak 15 pot. Koma rasa? Kita tanya maklum. Maklum kan? 15 pot. Si nak masak 10 pot je. Jelingkan kita kakak Ipoh kita. Ish, tak cukup 10. Dengar cakap aku. 15. Niaga ke? Niaga ke no? Kakak Ipoh berniaga ke? Nak suruh kita masak 15 pot? Ish, biar lah. Atta nanti boleh makan sahur katanya. Habis kita ikut je lah no. Kan? Tak boleh melawan kakak Ipoh. Kakak Ipoh sayang kita. Hati kita pun tak boleh melawan dia. Kalau melawan dia, kalau kita balik kampung lagi, tak adalah dia masakkan kita macam semalam. Macam ada lah. Ada. Tak ada lah, manalah tahu Atta kalau kita melawan dia. Tahun depan kita balik kampung, Atta tak ada lah lauk-lauk lagi terhidang. Macam malam tadi kau Ajar. Bajak. Ikut je lah kehendak tuan rumah. Atta dia kata 15 pot lah kau Ada yang tanya si masak berapa banyak. Tu dia. Nasi 15. Ikan tadi mana? Ikan kan Ni ikan ni kita kena marinate juga ya. lepas tu dah ada lalat. Itulah. Tak tahulah dia masuk ceruk mana. Besar long, mandai je kau kata ikan kecil. Ikan siakap Terbang daun. Ikan siakap terbang daun tu dekat siang malam. Pandai buat promotion lah anak menantu ni. Apa yang tu bisa? Alah, tak payah puji saya mah. Keliling tu. Tengok. Tambah lagi. Masih tengok tak? Ini untuk 15 pot Kak tu nak 15 pot tak cukup. Tak cukup. Bibi Zalia cakap cukup ke puan 15 pot. Tak cukup. Okey. Rempah mama tadi mana? Mana piring mama tadi? Buka ke piring kecil rempah tu. Piring kecil. Tak ada, tak apalah, bawa sini. Lima lagi. Lihat mana. Lima lapu lagi. Pasar dekat dengan pasar Borong dekat. Taklah Nok. Pasar Borong tak dekat sangatlah Nok. Dekat. 5 minit.
I nak cium lah. Coba kejap. I nak you ambil glove. Tak salah you kan tangan you merah macam mama pula. Pakai glove. You gaul-gaulkan. Okey, kita gaul-gaulkan ikan pula Koma. Bagi rata, masukkan dekat perut-perut dia sikit, okey? Bagi hilang hamis tu. Mama tak suka bau hamis ikan. Saya juga gambar. Okey? Okey, Kuala Pari dekat Mengelembu, Koma. Elisha on the way balik daripada Manjung. Ya ke, Koma? Oi. Ada ni follower cakap, kenapa tak dihempukkan je kakak ipar tu? Oh, derhaka. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Bukan Indonesia nak cakap Perak, macam itulah bunyinya, Koma. Idgham terkelaut. Dah hujan dah berhenti, jadi kita boleh bersembang, no? Ye, cepat ye. Lah, nak pasang kipas tu ke? Lepas tu ni. Pakai tu. Pakai stick nombor 2. Pakai nombor 2. Jaga lalat lah dekat ayam tu. Okey. Ya. Sebenarnya awak memang nak hempuk dia. Tapi awak nak tidur rumah dia 3 malam lagi, Koma. Harta kalau awak hempuk dia, awak tidur luar ni. Sekarang sekolah. Raya kalau tak Jumaat, Sabtu, Koma. Tapi si rasa lah Si rasa ada Jumaat, ya. Tapi Allahuakbar mungkin hari Sabtu. Tak apalah, apa pun saja perancangan Allah tu, itu yang terbaik untuk kita. Tapi kita sebagai manusia ni, kita kena buat persediaan. Tak naklah kelang kabut. Cik tak suka kelang kabut, nak masak malam-malam raya tu. Tiba-tiba ada tahun bila kita pernah tiba-tiba dapat nak raya terkejut. Oh, kelang kabut si masak ayam, masak lemang segala macam ni. Oh, kelang kabut masa tu. So no more kelang kabut. So kita akan masak lemang besok, rendang daging besok, ayam tu sis prep aja. Ayam kari pulis sis prep aja. Dengar je kata raya, malam tu teman masak. Kalau tak, besok tu si masak. Macam tu lah. Jadi kita tak kelang kabut. Bila tak kelang kabut ni, kita kurang stres. Jadi bila kita pakai baju raya pun elok kan. Ni kalau stres, bayangkan stres dengan tak cukup tidur pakai baju raya, make up apa pun tak jadi, no. Gambar pagi raya mesti jahanam. Dah sayang. Bumbu mana ni? Dalam-dalamnya ya. Dekat perut-perut dia tu. Tu mak tak putih tu, tak nak putih. Dia pandai. Orang Indonesia tak pandai makan dan masak nasi mandi. Jadi si tengah ajar anak menantu si masak nasi mandi. Dia pernah rasa tapi dia tak pernah masak. So si ajarlah. Ya. Apa nok? Katanya Jumaat. Ya betul. Si pun rasa Jumaat lah nok. Raya lusa. Lusa besok lusa ya lah nok. Si rasa lusa lah. Dia suka kita buat confuse lah pasal cuti tu, Nok. Mak sebenarnya confuse dengan Perdana Menteri kita punya statement. Tapi tak kisahlah, Nok. Dia lebih tahu kan. Kita tak pandai je, kita diam. Bila ke boleh membakar ni? Besok ke? Ini dah siap. Ke raya baru boleh membakarnya? Nampak Nok jadi baru. Dah siap dah. Bakar. Ambil. Tutup dulu dia tu. Ye. Sekejap long. Ya, si pun rasa Jumaat. Apa? Mufti kata hari Jumaat kan. So, I don't know. Jaring. Kak Dek, jaring. Tahu jaring? Dia kan di depan tu. Ada kata baca. Dah ada nampak. Aku empuk juga dia ni, Kang. Bertabur gigi ni, Kang. Gigi tak ada dah. Gigi tak ada dah. Dah lah gigi tak ada, Kang. Aku empuk, Kang. Ye. Kita mencari benda lah ni, Koma. Dekat kaki kita je, Nok. So, siapa yang kena hempuk siapa sebenarnya? Bersih tak ni? Dah settle dah. Letak kat tengah. Betul ke kau ni? Ya Allah, awak berapa jam tadi gulai benda ni je? Berapa jam dia menggulai jaring tu aja katanya. Mak, bumbu ni masih ke? Masin. Ini long, minyak ni je long. Ada garam tu. Jangan don't put too much. Apa dia bawah? Minyak. Bawah. Rem ada? Terima kasih. Udah 30 tahun awak kahwin dengan Tok Sidang, Koma. Nanti nak letak Apa, Nok? Raja-raja serai kat ikan tu. Tak payah. Nak Ini pakai ikan tak tu payah. Ikan kita goreng. Tak payah. Bukan. Ayam. Tak payah genjer-genjer. Tak ada. Nasi mandi kita tak buat macam kita buat ikan bakar apa semua, ayam bakar. Nak satu atas jaring ni. Atas jaring ya. Melekat.
Atas jaring letak minyak. Dapat tak naik serai. Daun pandan, daun pandan. Along ambil daun pandan yang banyak tu, Long. Kita boleh berniaga daun pandan dekat kampung ni. Punyalah banyak. Ambil sikit, letak minyak. Ya, bagi apa tu? Jaring tu tak melekat nanti. Okay, Nok tu apa? Nok tu panggilan manja saya untuk orang-orang yang saya sayang. So kalau saya panggil you all Nok, maknanya I love you, Nok. Sweet tak? Ya, Nok. Mando, ya Mando. Mando kena macam ni, Nok. Cuma mata, pastikan ya. Ala-ala menantu badara. Okay. Siapa yang mencarut tu? Tak baik. Tak baik. Kita bulan puasa. Tak baik cakap macam tu. Waalaikumsalam. Masak apa? Masak nasi mandi. Anak nas dara. Bibi anak saudara kalau orang Perak cakap apa? Anak buah. Anak buah kau mah. Anak menakat anak menakat utara lah. Kau feeling Anak buah, kalau anak buah mangga tu yang tak berapa hebat sangat. Kalau anak buah anak buah sis, order ya, order tau. Aunty. Ni bagi minyak. Aunty. Bulan puasa ni nak makan nasi mandi lah, Aunty. Ada jaring ni. Macam tu diorang akan minta-minta. Ada jaring ni. Oh, sorry atas. Kita minta je. Minyak. Aunty, besok nak soto, Aunty. Masak soto besok. Soto Lamongan. Soto Indo. Aunty, nak ayam kari pulai makan dengan lemak, Aunty. Buat. Ya. Zalia punya ubi tu dah okey ke? Belum. Cuba tengok kan hancur tu. Kita rebus ubi no. Ubi yang kita made sis korek pagi tadi. Okay, mari. Ya, Alhamdulillah. Moga-moga anak-anak buah kita ingatlah jasa-jasa kita besok bila kita dah tak ada. Bila raya dia ingatlah kita, ingat dulu aunty Sheila masak. Ingat dulu. Yalah biarlah kan. Okey, ambil mama ayam tu. Bagi mama glove dulu, tangan mama dah macam inai dah ni. Glove dulu, lepas tu cari Along, bagi aunty talam lagi boleh untuk letak ayam yang dah kita bakar sekejap ni. Dia tak boleh bakar lama tau. Kita berdua. Okey. Bibi akan ikut balik kampung. Takkanlah nak tinggal Bibi kat KL. Siang ni nak beraya dengan siapa pula, you all. Awak lah Bibi sekali. Bibi si pun rajin, dia suka buat kerja dapur. Jadi ada dia seronok sikit ada kawan. Okey, ini untuk nasi kita ketepikan dulu. Ini boleh. Ali angkat. Sempit sangat mama. Bismillah. Sama. Wow. Nak apa minyak? Tak Eddie. Kata nak pakai ikan. Bukan. Goreng. Ikan tu goreng, aku lempang kau kali. Tahu Ayam puasa, goreng. tahu puasa. Oh, terbalik Awak yang terbalik. Oh, magic Mana kita tak ada tong. Tok ada juga. Ya guys. Ya, memang hari ni ramai yang saya nampak ni. Jejik ni. Ambil tong Along. Alamak Long. Ini kau tak minyak belum? Kalau dia tak Long. Halo. Ya, kejap. Letak minyak sikit kat bawah tu. Kat bawah ni. tahu. Nanti nak dia macam tu terbakar. Tak mungkin sempit. Ni. Sudah. Jadi dia macam sedap lah koma. Betul-betul boleh bakar. Apa? Apa tu? Kenapa tu? Gaduh ke? Marah ke? Apa ke? Tak boleh bawa tu. Mana talam? Salah dia.
Dua je telefon. Ni tak nak guna dah kan? Nak pilih masuk kotak air sekejap. Pakai kepala. Pakai kepala. Mana betul? Senang pakai. Dalam. Ini tadi tak akan masuk. Ini tak masuk. Ini saja. Sama dia tolong ai. Balik-balikkan ayam. Go papa. Api dah hilang. Kipas. Itulah no, mak punya assistant ni. Ya, nampak tak ada. Nampak tak ada sebenarnya Kau ada. jaga pada nikah. Bagi Mika. Lagi ramai sini kan. Biarlah anak nak bekerja. Mana tadi serai tadi apa tadi tu? Tak ada lendir kan. Ai nak dia smoke tu. Sekali. Dia dengan saya mountain. Sidang ni. Okey, apa lagi kau mau? Dia nak balik-balik selalu ke biar je? Jangan sampai Kurang je. dia bukan ni. Sebab dia dah masak macam tu. Si I nak macam tu macam tu. Ya. Macam tu. Okey, yang ni balik sikit lagi tu. Yang ni dah angkat. Ni tu. Jep, pakai tu. Okey. Jangan jatuh Orang lelaki ni kalau buat kerja memang Asyik nuduh je. Pakai Okey, ini nuduh je. tiga ada semua ni. okey guys. Putus. Biasa dah buka lama dah no. Jangan pecah. Okey. Ni tak. Ni pakai. Tak simpan dalam fridge dulu. Letak dulu. Pakai retainer pakai. Tapi sis lupa. Ada kat dalam bilik. Tadi subuh tadi sis tanggalkan. Okey dah. Ya, macam tu dia. Rupanya. Kalau nak tuang. Tadi kita tak ada. Lanjut lagi minyak kan? Ya, nak genjis ni. Sekejap. Kan? Kejap. Baik. Mana Hak dengan Mika ni? Tak, Mika dia, Mika. Hak mana? Hak jaga anak. Lebih kurang kata kartun kakak ipar si cakap dalam 8-10 ekor macam tu buat ayam karu kulit. Rendang daging, sorry aduh confused lah. Rendang daging sikit je, tak banyak, 3 kilo sebab family ni kita tak makan kuat daging. Semua ikut macam sis tak makan daging. Diorang makan tapi tak banyak, sis tak makan langsung. Pakai kata minyak je. Okay, are you okay? Okey, cuba. Salah. Dah okay, boleh je. Kena lap dulu lah. Bersihkan dulu, cuci dulu, bersih-bersih. Saya tak suka kotor-kotor. Atau kalau ada daun pisang, awak lagi love lah. Amin. Awak tak nak menyusahkan. Apa tu tak senang ni je ni. Ni, buat sini. Letak minyak sikit tau Mika dekat chicken tu. Dia berkilat. Sebab air pada abang Amin ni. Sekejap ya Koma. Air apa? Ada air kau. Air. Tak ada sosis ke apa? Minyak dulu. Dia dah bikin. Itu dah barbecue Mika. Saya larang. Lah apa? Nanti kita fikirlah benda lain. Not today, okay? Hari ni tak boleh benda lain nak buat. Tempat pun kan? Bulan Ramadan ni memang selera doang ni macam Koma. Ya, Mama. Along air yang jatuh ni jangan duduk. Okeylah, abang. Masukkan dalam nasi. Itu masuk. Ayam tu pun masuk je dalam nasi. Ya.
tahu anak Mama tak suka pembaziran. Siapa tu? Mika pegang. Mika ke sana Mika. Tu dia. Beb, tu Ye panggil you. Baru ya, lepas tu buat yang tu lah. Apa? Kalau aku kena jambatan main gopeng tu yang dia kedai. Oh, boleh. Oh. Dia dekat corner lot. Di Vina Retreat nama dia. Dah. Oh, Sina tengah cuci talam. Letak sini Mika, letak sini. Dia meniaga depan. Tak sini. Letak kaki dia kena dekat Vina Retreat. Apa dia depan tu? Balik. Kita senang, kita bila balik Ipoh ni kita boleh solat jamak. Jadi kita dah jamak siap-siap dah kita punya Zuhur dengan Asar. Jadi kita ada banyak masa lah untuk dekat dapur ni kau mah. Kita balik. Apa pasti ya Allah. Ini ke dalam sikit kan? Tak kena api. Jangan tolak ni lupa dia. Okey, done. Okey, dah selesai membakar. Atau lepas ni kita nak menggoreng pula. Menggoreng tu. Saya nak menggoreng ikan. Zalia, siapkan kuali untuk saya. Ya. Kenapa saya tak makan daging? Tak suka lah, no. I don't like the aftertaste. Yang besar. Yang untuk saya goreng ikan. Ya, jangan terlalu besar sangat. Tapi kalau terlalu besar kita kena letak apa? Abang. Boleh. Nanti kita kena guna banyak sangat minyak nanti. Lanjut. Sana sini ya. Member geng Alpha. Apa kamu dulu? Along. Pasang nanti. Dapur. Pula ni. Ayam bakar rebus dulu. Ya, kita rebus dulu ayam tu supaya proses bakar dia tu kita ambil bau dia je dengan aroma arang tu. Ya. Ya, kita rebus dulu. Ramai bibi tak ada, ramai 2 orang je. Yang ini bukan bibi, ini anak buah. Tak baik cakap anak buah kita bibi. Bi, Ya, aku lagi buka api. kita tawar ke tu? Bagi bakar sikit lagi bawah dia. Bawah dia. Raya dekat kampung suami saya. Kampung suami saya yang tercinta, Tok Sidang. Muka saya nampak penat kan? Penat lah no. Pada subuh tadi Lagi apa? tak tidur awak. Daun tu dah bersih belum? Belum. Tak boleh lah Bi, kalau dah potong daun ni kena bersihkan no. Ya, kena ni. Bibi dulu. Oh, time tu bimpi lah. Tak. Bibi nanti potong tu lah. Boleh tak kalau letak kuali? Dah boleh, bukan letak kuali, letak minyak. Letak kuali dengan minyak. Menantu ada koja masing-masing. Daun ni potong dulu Ambil dia punya daun saja, pelepah dia buang. Oh, lupa buang. Kalau you letak pelepah dia kat dalam nanti dia tak balance lah. Dia keras setengah tu. Okey. Tengok long minyak. Lagi. Kuali ayam tu RM1 tu. Balance kan dia. Bukan saya cakap anak buah saya bibi. Orang yang tanya itu mainnya bibi tu bukan bibi. Ni anak buah saya. Kesayangan pula tu. Apalah kita bibikan anak buah kita. Anak buah kita bibikan kita ada. Apa no? Okey dah. Potong. Saya boleh suruh bibi Zalia spray air dulu bagi hilang abuk-abuk kat daun tu. Okey. Siap ah. Thank you baby. Tengok Mika dah. Ye!
Okey, grill dah pakai, dah boleh nyincit. Grill dah pakai, dah simpan untuk besok pula. Tak tahu nak bakar apa besok Mika. Dah. Okey, pantas. Kita nak goreng ikan. Boleh. Ikan siakap. Mandi. Ada tadi nak potong ke? Betul kan? Ya. Ya. Boleh panas ye. Ya. Thank you ye. Siakap kita goreng je, Nok. Siakap tu kita goreng aja. Kita goreng mandi. Kita guna rempah mandi. Kita goreng. Tak apa, Nok. Sebab tu saya suka pakai baju hitam kat rumah. Bila saya buat kerja, dia tak kotor. Lengur, Nok. Tengok muka saya penat. Daripada subuh tadi. Masak dua ekor dulu. Apa dia? Tak apa, Alung letak dia dekat situ. Nanti bila dekat talam nanti akan buat dia cantik. Tak je situ. Elisha balik, no. Elisha pergi Manjung. Elisha ada kerja. Sekejap lagi dia balik ya. Sabar ya, no. Ya, semangat Ya, no. Ya. Thank you. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Ucapkan selamat hari raya dulu. Yes, baby. Masuk. Haus, kesian. Chris cakap haus. Kesian. Apa khabar orang Johor? Kita sebulan berkampung dekat JB tau, dekat Renazon. Pasang lagu raya, tak apa, no. Sabar dulu, besok baru kita pasang lagu raya. Sebab besok kita nak bakar lemang. Alamak. Kenapa? Ya. Dari subuh tadi saya memang garang, no? Dia garang kat depan. Kenapa nak garang kat belakang, mengata menantu kat belakang? Marah-marah dekat depan. Kan? Kenapa, Tris? Oh, habuk daripada daun tu? Alamak.
Kebab ni isi dia lembut tau. So bila korang goreng dia, korang jangan balik-balikkan dia sangat. Nanti dia hancur. Along, kenapa api dia macam... Is it because of my fan? Tengok. Merah. Api dia kan merah tu. Dia nak habis. Dia nak habis? Ringan. Alamak, tak boleh lah Long. Kalau api dia nak merah nanti tak suka. Cik Ida transfer sebentar. Sebelah sini. Transfer kan? Transfer. Apa benda? Tak, ini gas nak habis kot Kak Tun. Ini merah dah merah. Dah merah dah. Bila dia merah, ikan tu lambat dan dia. Nanti dia hancur ikan tu. Lama sangat dekat dalam minyak. Hancur nanti tu. Transfer pakai tu. Transfer kuali ke dapur tu pakai yang tu. Cik. Pakai di kertas tu. Transfer kuali kat mana? Sebelah tu dapur. Ya, sini. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.